Kata orang, tiada kuasa yang kekal selamanya. Dan ya, ini termasuklah untuk para diktator sekalipun. Jadi, untuk kupasan kali ini, jom kita bedah siasat saat-saat terakhir pemerintah kuku besi ini. Apa agaknya yang boleh kita belajar daripada pengakhiran hidup mereka tentang kuasa, legasi dan erti keadilan itu sendiri? Inilah persoalan utamanya kan? Mereka ni manusia yang pernah buat satu dunia gegar, yang wajahnya saja dah cukup untuk buat orang rasa takut. Macam mana rupa babak terakhir hidup mereka? Adakah ia segah dan sehebat pemerintahan mereka? Ataupun sebaliknya? Mari kita bongkar bersama. Anda tahu, selalunya cara seorang pemerintah itu berakhir sebenarnya menceritakan lebih banyak tentang legasi mereka berbanding keseluruhan zaman pemerintahan mereka. Jom kita lihat beberapa cara kisah mereka ini berakhir dan apa yang kita boleh faham daripadanya. Okey, kita mulakan dengan kategori pertama, iaitu pengakhiran yang paling ganas, paling huru-hara. Ini berlaku bila hukuman tak dijatuhkan dalam mahkamah yang senyap, tapi di jalanan, oleh rakyat yang kemarahannya dah tak boleh dibendung lagi. Kita mulakan dengan Benito Mussolini. Dia bina imej dia sebagai Il Duce, pemimpin agung Itali, gagah perkasa. Tapi, cuba tengok realiti dia pada 27 April 1945. Dia bukan lagi pemimpin hebat, tapi cuma seorang pelarian yang ketakutan ditangkap masa tengah menyamar dalam konvoi tentera Jerman. Pengakhiran dia bukan sekadar satu kematian tahu, ia satu mesej. Lepas ditembak, mayat dia dan perempuan simpanannya diheret ke Piazza Loreto di Milan. Dan apa yang sangat ironik tentang lokasi ini ialah, inilah tempat yang sama di mana rejim fasisnya dulu menggantung mayat penentang mereka. Sekarang, giliran dia pula yang digantung terbalik, dihina oleh rakyat yang meluaskan segala kebencian mereka. Kisah yang hampir sama berlaku kepada Muammar Gaddafi di Libya. Lepas 42 tahun berkuasa, penghujung hidupnya tiba dalam keadaan yang betul-betul huru-hara. Cuba bayangkan, dari istana yang serba mewah, tempat persembunyian terakhir dia adalah sebatang paip saliran yang kotor. Dari situlah dia ditemui dan diheret keluar oleh para pemberontak. Dalam keadaan cedera dan keliru, dia dilaporkan sempat bertanya, "Apa salah saya?" Satu soalan yang betul-betul menunjukkan betapa dia langsung tak sedar penderitaan rakyatnya sendiri. Dan bezanya dengan diktator zaman dulu, detik-detik terakhir dia yang memalukan ni dirakam sepenuhnya dengan telefon bimbit, menyebarkan imej kejatuhannya ke seluruh dunia dalam sekelip mata. Terus runtuh semua mitos tentang kekuasaannya. Ada kalanya, kejatuhan seorang tiran ni berlaku dengan sangat pantas. Macam kilat. Itulah yang terjadi di Romania, di mana pemerintahan Nicolae dan Elena Ceausescu berakhir dengan penuh dramatik tepat pada hari Krismas tahun 1989. Cuba tengok betapa lajunya garis masa ni. Dalam tempoh 3 hari saja, mereka berubah status. Daripada pemerintah mutlak kepada pelarian, kemudian banduan dan akhirnya mayat. Perbicaraan mereka hanyalah satu formaliti, tak sampai sejam pun. Hukuman mati oleh skuad penembak dijalankan serta-merta. Dan untuk pastikan rakyat betul-betul percaya yang era Ceausescu dah tamat, rakaman mayat mereka disiarkan di televisyen kebangsaan malam tu juga. Okey, tadi kita dah tengok pengakhiran di tangan rakyat. Sekarang, kita beralih ke kategori kedua. Pengakhiran yang lebih terancang. Sama ada dirancang oleh diktator itu sendiri ataupun oleh musuh-musuh mereka. Sekarang, cuba bayangkan Adolf Hitler. Pemimpin yang hampir menakluki seluruh Eropah ini menghabiskan hari-hari terakhirnya terperangkap dalam sebuah bunker konkrit di bawah tanah sambil dengar bunyi berdilan tentera Soviet makin lama makin dekat. Dalam 48 jam terakhir hidupnya, Hitler seolah-olah cuba mencipta satu realiti alternatif, siap sempat kahwin dengan Eva Braun lagi di tengah-tengah kemusnahan tu. Tapi, bila dia sedar yang memang dah tak ada jalan keluar, dia pilih untuk kawal pengakhirannya sendiri. Dengan bunuh diri dan arahkan mayatnya dibakar, ini adalah tindakan terakhir dia untuk lari dari penghakiman dunia dan untuk nafikan musuh-musuhnya kepuasan melihat dia ditangkap. Pengakhiran yang terancang juga boleh datang dari luar. Selepas 31 tahun memerintah dengan kejam, Rafael Trujillo dari Republik Dominika akhirnya tumpas, bukan di tangan rakyat jelata, tapi dalam satu serang hendap yang telah dirancang dengan teliti. Perkara yang paling menarik kat sini ialah siapa yang bunuh dia. Bukan orang biasa, tapi orang-orang dalamannya sendiri, termasuk bekas pegawai tentera yang pernah berkhidmat bawah dia dengan sokongan senyap daripada agensi perisikan asing. Keretanya disekat di lebuh raya dan dihujani peluru. Satu pengakhiran yang ganas, setimpal dengan pemerintahannya yang juga ganas. Beralih kepada Saddam Hussein. Pengakhiran dia ni sepatutnya menjadi simbol keadilan antarabangsa. Dia ditangkap, dibicarakan atas jenayah kemanusiaan dan dijatuhkan hukuman mati.
Atas kertas, semuanya nampak sempurna kan? Tapi pelaksanaannya mendedahkan betapa rumitnya isu keadilan ni. Walaupun hukuman itu sah di sisi undang-undang, cara ia dijalankan menjadi satu kontroversi besar di seluruh dunia. Ada ejekan berbaur mazhab dari pengawal, ada rekaman video amatir yang bocor, semua ini menukarkan satu detik yang sepatutnya menjadi detik keadilan kepada satu babak yang kelihatan seperti balas dendam. Ia menimbulkan persoalan penting, macam mana keadilan patut dilaksanakan, walaupun terhadap penjenayah paling kejam supaya kita tak teruskan kitaran kebencian. Tapi tak semua tiran berakhir dengan ganas. Ada yang berjaya elak dari sebarang hukuman dan meninggal dunia dengan tenang akibat sakit tua. Dan inilah kategori yang mungkin paling meresahkan, paling buat kita rasa tak puas hati. Cuba tengok senarai dalam jadual ni. Stalin, Pol Pot, Pinochet, Kim Jong-il, nama-nama besar ni semuanya terlepas. Terlepas dari peluru, terlepas dari tali gantung, terlepas dari penjara. Mereka meninggal dunia atas katil, bukan dalam kandang pesalah. Jadi soalan yang paling pahit untuk kita tanya ialah, adakah ini bermakna mereka menang? Kita ambil contoh Joseph Stalin. Ironi kematian dia ni memang tragis. Bila dia diserang strok, budaya ketakutan yang dia sendiri cipta tu begitu menebal, sampaikan pengawalnya sendiri tak berani nak masuk bilik dia tanpa dipanggil selama hampir 12 jam. Sistem yang dia gunakan untuk mengawal negara akhirnya memakan diri dia sendiri. 2 juta. Cuba kita hadam nombor ni sekejap. 2 juta. Itulah anggaran jumlah rakyat Kemboja yang terkorban di bawah rejim Khmer Rouge pimpinan Pol Pot. Hampir 1/4 daripada populasi negara tu. Dan inilah pengakhiran untuk lelaki yang bertanggungjawab atas tragedi sebesar itu. Bukan di mahkamah antarabangsa, tapi di sebuah pondok usang dalam hutan sebab sakit tua. Dia meninggal dunia beberapa hari je sebelum dia dijangka akan diserahkan untuk perbicaraan. Keadilan terlepas betul-betul di garisan penamat. Augusto Pinochet dari Chile pula, dia bijak. Dia guna taktik peguam dan alasan kesihatan untuk elak sabitan penjara sampai ke akhir hayatnya. Bila dia meninggal, kebetulan pula pada Hari Hak Asasi Manusia Antarabangsa, negara Chile terus berpecah dua. Ada yang turun ke jalan raya untuk meraihkannya, ada pula yang menangis meratapinya. Ini menunjukkan bahawa bila keadilan formal tak dapat dicapai, luka sesebuah negara itu tak akan sembuh. Ia akan terus bernanah dan membahagikan generasi. Jadi, apa yang kita dah lihat setakat ni? Kita dah saksikan kemarahan rakyat yang meluap-luap, kita dah tengok perancangan teliti sebuah pembunuhan, dan kita juga dah rasa betapa kecewanya bila seorang tiran tu terlepas macam tu saja. Setiap pengakhiran ini membawa makna yang sangat berbeza. Ini membawa kita kepada soalan terakhir. Soalan untuk anda renungkan. Apakah itu keadilan yang sebenar untuk seorang tiran? Adakah ia sebuah perbicaraan awam yang telus dan adil? Adakah ia sebutir peluru yang penuh dengan dendam kesumat? Ataupun cukupkah sekadar pemerintahan mereka yang zalim itu sampai ke penghujungnya? Jawapannya memang tak mudah.